Saya nak jadi badang. Badang tu satu nama yang cukup besar. Ya, of course kalau macam kita tengok dia berbeza kalau kita tengok filem-filem adiwira daripada luar negara. Peluang Man memang simbol maskulin seorang lelaki, tapi dalam masa yang sama juga dia ada karakter humor. Jadi maknanya dia berbeza dengan adiwira yang dibentuk oleh luar negara, tapi Peluang Man dia ada bentuk humor dan juga adiwira dia kat situ. Cabaran dia, kita kena banyak ada training, physical training, kerana dia membabitkan watak-watak babak-babak, maksud saya babak-babak yang action yang banyak, so memerlukan stamina yang banyak, dan juga bertarung pula dengan orang-orang muda kan. Jadi ini satu benda yang harus kena fikirkan jugalah kan, tapi okey, boleh. Saya nak jadi badang. Badang. Kenapa badang? Badang tu satu nama yang cukup besar dalam sejarah cerita hikayat orang Melayu. Kalau diangkat badang tu dia akan jadi besar lah, hebat lah badang. Kalau hang tuah tu dah biasa orang buat kan, tapi badang tu lah, badang.